kehilangan keluarga Jamison. Pada 8 Oktober 2009, keluarga Jamison iaitu Bobby, Sherilyn dan anak perempuannya Madeline keluar untuk melihat sebidang tanah yang berlokasi di luar kawasan bandar Oklahoma. Itu adalah kali terakhir mereka dilihat. Ini adalah kisah seram tentang kehilangan mereka. Beberapa hari kemudian, trak pikap mereka ditemui berhampiran banjaran St. Boys. Dalam trak tu, pihak berkuasa menemui beberapa barang. Di antaranya adalah kad pengenalan, dompet, telefon bimbit mereka dan anjing mereka yang kurus kering bersendirian. Dan ada juga wang tunai sebanyak $32,000. Tapi ada dua benda aneh yang hilang. Yang pertama adalah sebuah pistol dan sebuah beg coklat yang terakhir kali dilihat dalam rakaman CCTV kamera dekat rumah tetapi tidak pernah ditemui. Rakaman kamera keselamatan menunjukkan beberapa kali Bobby dan Sherilyn berjalan sunyi di antara rumah dan juga trak. Mereka kelihatan seperti di dalam keadaan trance, bergerak tanpa bercakap. Terima kasih mana yang tengok konten-konten aku selama ni. Jangan lupa support aku kat platform ni, okey? 4 tahun kemudian, pemburu menemui rangka 2 orang dewasa dan seorang kanak-kanak hanya 3 batu dari trak yang ditinggalkan. Siasatan mengesahkan bahawa rangka yang ditemui itu adalah milik keluarga Jamison. Tetapi punca kematian mereka masih lagi kekal misteri. Jadi apa sebenarnya yang berlaku dekat keluarga Jamison ni? Ada banyak sangat teori. Bobby pernah memohon perintah perlindungan terhadap bapanya kerana dakwaan ugutan, tetapi tiada kaitan yang ditemui. Ada juga yang percaya bahawa keluarga itu menjadi sasaran kumpulan cults. Ibu Sherilyn berkata bahawa mereka berada di dalam senarai hitam. Di dalam rumah mereka ada ditemui sebuah buku sihir dan mereka pernah bercakap yang Bobby ini pernah berhubung dengan roh yang menghantui rumah mereka. Ada juga yang cakap diorang ni terlibat dalam kes dadah disebabkan amount duit yang banyak dijumpai kat dalam diorang punya kereta. Tetapi masih lagi tak ada bukti untuk mengesahkan teori itu. Kedua-dua Bobby dan Sherilyn pernah mengalami kemurungan dan ada kemungkinan isu masalah mental dan ada kemungkinan isu masalah mental ini memainkan peranan. Tetapi tanpa jawapan yang jelas, kebenaran sukar untuk ditemui. Sehingga ke hari ini, kehilangan dan kematian keluarga Jamison kekal sebagai salah satu misteri yang paling mengerikan dan belum terjawab di Amerika Syarikat. Sebuah keluarga yang hilang di dalam hutan meninggalkan lebih banyak soalan daripada jawapan. Apa sebenarnya yang terjadi pada mereka? Mungkin kita tidak akan pernah tahu. So guys, kalau korang berminat untuk mendengar cerita-cerita jenayah yang sungguh kejam dan juga cerita-cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa like, komen, share dan juga follow saya di semua social media, okey? Assalamualaikum.